Tengok ni. Ini adalah hotel yang paling besar dekat Cameron Highland tau. Lokasi dia pula dekat Cameron Centrum. Turun bawah jalan kaki je dah dapat pergi tempat yang paling meriah dekat Cameron Highland. Ini adalah hotel Levy Apartment. Dari luar nampak macam biasa je sebab atas rumah kedai. Tapi bila masuk, serius sangat besar. Unit yang kita orang duduk ni boleh muat sampai 10 orang tau. Ini ruang tamu. Boleh duduk tengok TV. TV dia pun dah siap dengan Netflix. Lepas tu, ada pula meja makan untuk 4 orang dan juga pantry. Dekat pantry ni dah memang ada pinggan, mangkuk dan semuanya. Tapi nak masak tu tak boleh ya, sebab ni hotel. Pergi Cameron mesti nak beli buah dan sayur kan. Peti ais dekat sini besar tau, boleh muat. Sabun dan berus gigi memang cukup. Ada iron dan ini pula bilik tidur yang pertama. Dekat bilik ni je, dah ada 2 katil saiz besar. Boleh muat 4 hingga 5 orang. Ini baru bilik pertama. Dekat tingkat atas pula, bilik kedua. Yang ini lagi best sebab ada 5 single bed. Kalau untuk geng bujang ataupun konvoi yang selalu ride Cameron Highland tu, memang sesuai sangat. Tidur ramai-ramai macam ni, baru seronok. Walaupun ramai, tandas ada 3. Tak payah nak berebut. Selain daripada yang ni, ada lagi unit yang lain boleh muat sampai 15 orang. Tapi kalau nak unit yang kecil pun, ada juga. Contohnya macam yang ni. Yang ni boleh muat 3 orang dengan 1 katil queen dan 1 katil single. Unit yang ni pula sesuai untuk kawan-kawan. Ada 2 queen bed, boleh muat sampai 4 orang. Last sekali, kalau nak honeymoon berdua pun ada juga biliknya. Cantik. Bilik untuk 2 orang ni antara yang paling murah dekat Cameron. Padahal lokasi dia kan strategik. Bilik cantik, tandas pun sangat-sangat bersih dan mewah. So, lepas ni kalau datang Cameron, wajib stay dekat Hotel Levy at Centrum. Okay, bye.